kita ada di majlis penyerahan rumah petugas Felda Sungai Kelah. Setelah beberapa lama lah kita boleh kata, projek ni asalnya daripada Terbengkalai. Kita mula dan berjaya siapkan. Walaupun ada beberapa isu, kita dapat selesaikan juga dengan bantuan daripada pihak Felda, pihak badan kerjaan terlibat, dan juga tim kita sendirilah, dan komitmen yang diberi oleh kontraktor. So alhamdulillah hari ni kita ada sini 10 rumah semuanya berjaya disiapkan. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak pengurusan Felda atas kesabaran dan kepercayaan yang diberikan kepada tim kami. Terima kasih. FNCPM. Projek ini adalah projek penyiapan rumah petugas di Felda Sungai Kelah. Projek ini dimulakan pada 9 2023 dan siap pada 28 dan bulan 11 2024. So alhamdulillah ini kita buat sesi serahan projek kepada Felda. Terima pada semua, pada tim FCCN, betul lah yang ada bersama yang baik pada semua tim. Kerjaya siap hari ini. Macam dulu. Pasien PM tolak. Hebat.